Apakah hukumnya ibu bapa menggunakan wang anak-anak yang diperoleh daripada duit raya orang ramai untuk kegunaan harian keluarga atau semasa terdesak? Perlukah diganti balik wang itu dikira halal kerana anak-anak juga di bawah tanggungan ibu bapa? Tak ada duit nak sapu duit anak pula. Jadi ibu bapa tanya, boleh tak kita ambil duit anak kita? Anak kita memang raya-raya dapat banyak, faham? Jadi boleh tak mak ayah ambil duit anak buat belanja? Molek soalan ni, kerana banyak berlaku dalam masyarakat, faham? Contoh duit raya budak-budak dapat banyak, ayah siapa nak bagi duit? Bering tak dapat ayah. Balong dapat berapa? Balong hari ni 260, Ngoh kat Ngoh 170, adik busu 400 hari pertama dapat. Satu pergi sembunyi ya, mak ita. Dah sampai 6 hari raya beratus-ratus boleh. Nya pergi ambil duit anak buat belanja, hukumnya haram. Ramai orang buat dosa lagu ni, curi duit anak. Betul tak? Beli spoiler. Ada. Bayar rotek motor. Tak boleh. Yang boleh guna pinjam sekejap ketika terdesak. Contoh, mari nak potong api, tak bayar elektrik 80 bil, tak ada duit dah. Kalau tidak gelap, melibatkan mudarat kepada anak tu juga. Boleh pinjam duit anak sekejap, bayar bil, wajib kena bayar balik.